sebagai seorang perempuan, kita kena pandai masak. Dengan memasak, kita tidak perlu mengharapkan bantuan orang lain. Dengan memasak, kita boleh menjalankan hidup sehari-hari dengan sempurna. Soalan sekarang, kita pandai ke masak? Masak saya ni tak pandai memasak lah. Awak janganlah risau, jom saya ajar awak masak. Alah, bosanlah belajar masak. Dah lah tak best. Jom saya tunjukkan cara yang seronok untuk belajar memasak. Perkenalkan, Foodie Spin. Menariknya! Foodie Spin mempunyai roda dan cara-cara memasak dan juga mempunyai kad yang ada belakangnya kod QR yang boleh menonton video tentang masakan. Foodie Spin mempunyai roda yang mengandungi 5 cara untuk memasak. Dia mempunyai berbagai warna. Untuk cara memasak ialah menggoreng dengan minyak banyak, merendidih, mencelur, menggoreng dengan minyak sedikit, menggoreng tanpa minyak. Permainannya, kita perlu memusingkan roda ini dan lihat warna yang ada di sini. Pilih kad yang sama warna dengan cara memasak di sini. Dan kita boleh melihat video cara memasak di belakang kad ini. Jom kita saksikan cara menggunakan Foodie Spin di pernikahan. Didaftarkan hak cipta. Sekian dari